sejauh mana bolehnya meletakkan batu nisan atas kubur? Pertamanya saya ingat kita kena jelaskanlah apa maksud batu nisan. Kalau dikatakan batu nisan ialah batu yang diletakkan atas kubur, batu yang dikhaskan untuk diletakkan atas kubur, maka itu tidak ada masalah. Tetapi jika dimaksudkan dengan batu nisan ialah batu dengan ukiran tertentu, yang bentuk jenis yang tertentu, dengan tulisan-tulisan yang tertentu, maka di situ kita kena teliti. Pertamanya ditinggikan tanah itu, jangan dia mendata sama dengan tanah di sekeliling, ditinggikan sedikit dalam kurang lebih sejengkal, kemudian ditandakan. Tujuan dia supaya orang-orang tahu bahawa itu kubur, agar kehormatan dia dapat dijaga. Kerana dia adalah kubur saudara se-Islam kita, tidak bermakna dia sudah mati maka dia tidak ada kehormatan. Jadi berbalik kepada soalan tadi, memadai dengan diletakkan tanda supaya orang tahu bahawa ini kubur. Ada hadis menyebut tentang meletakkan batu, tak perlu nak lebih daripada itu. Memadai kalau orang dah tahu bahawa ini kubur, maka tujuan dan matlamat sudah tercapai. Bukanlah batu itu bertujuan untuk menjadi perhiasan, bukanlah batu itu untuk nak membuat binaan. Bahkan membuat binaan di atas kubur adalah dilarang. Ada yang nak buat batu, dibuat simennya terus. Kita kata itu jelas dah melangkau apa yang dibenarkan. Maka memadai dengan diletakkan satu batu. Kalau batu itu dinamakan batu nisan, itu hanya istilah, tapi jangan lebih daripada itu. Dengan buat batu dengan ukiran tertentu dan seumpamanya, itu mungkin dilihat sebagai berlebih-lebihan. Agama Islam ni mudah memudahkan. Saya yakin tuan-tuan, nak letakkan batu-batu dengan ukiran ni, dia bukan percuma. Bahkan ada orang-orang yang memang kerja dia, kepakaran dia bab ni. Dia boleh buat batu marmar lah, batu tile lah, batu sungai, batu apa lagi. Sedangkan agama Islam mudah memudahkan. Adakah perlu menulis nama? Ini pun satu perkara lah. Apa yang pasti pada zaman Rasulullah SAW, kubur-kubur tidak diletakkan nama-nama. Nabi tak tulis nama-nama. Pada hari ini ada yang kata kalau boleh nak bagi waris tahu mana kubur. Kita kata ada justifikasinya, tetapi dengan sekadarnya. Letakkan tanda yang mencapai matlamat supaya waris tahu mana kubur ahli keluarga mereka. Adakah perlu sampai letakkan gambar macam IC dengan segala bayi data? Jelas lebih daripada apa yang perlu. Letakkan tanda sekadarnya. Kalau kita lihat sebahagian kubur dia letak nombor. Saya kira mungkin itu sudah cukup, sudah memadai. Wallahu a'lam.